NCD tahu tak? Tak tahu. Oi, laju je jawab tak tahu sebab takut kena tanya. Semua tak tahu? Tak pernah dengar? Tahu? Mesti ada anak doktor kat sini kan? Semua tak ngaku, mak. Semua tak ngaku dah. NCD, non-communicable disease. Pernah dengar? Tak pernah juga. Okey. Penyakit tidak berjangkit. Oh, okey. Penyakit tidak berjangkit. Contoh dia apa? Kanser. Okey, betul. Lagi? Asma. Alright, okey. Lagi? Diabetes. Lagi? Obesity. Okey, lagi? Sakit jantung. Okey, lagi? Kencing manis. Okey, lagi? Okeylah, habislah kita punya slot hari ni tanya pasal apa jenis kencing ni penyakit tidak berjangkit je. Okey, so kalau kita tengok statistik mewakili manusia, individu, orang lah, ya. Okey. Dari segi okey, mula kena tolonglah saya tekan ni dia tak jadi. Lambat sikit. Alright, okay. So, of course dengan statistik ni lah kita nak tahu beban penyakit. Of course kita guna data juga untuk kalau kita di kesihatan awam, we use data to defend, to justify our needs lah. Bos, saya perlukan ni. Saya perlukan duit, saya perlukan orang ataupun bangunan, peralatan or whatever lah. Okay? Oh, itulah terbentar. Okay, ya. Yeah. Next je. Saya jawab, saya sebut next je. Alright, senang kan? Dia lambat sikit. Okay, saya boleh letak lah. Okay. Yang ni sebab kita bercakap pasal rokok dan vape, jadi saya highlight statistik berkenaan rokok dan vape lah. Ini adalah prevalence, peratusan perokok, ni rokok konvensional. Tahun 2011, 23% rakyat Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas adalah perokok. So, setiap 4 ke 5 tahun, KKM melaksanakan kajian untuk buat survey lah, population survey. Last 2023, jumlah perokok tu dah turun ke 19%. Okay, ini rokok konvensional, rokok biasa, ya. Tapi dari segi vape, 2011 ni sangat macam rasanya macam sangat awal lah. Vape dekat Malaysia dia start masuk saya rasa around that 2011, ada yang cakap 2012, ada yang cakap 2013. Dia mula masuk, tapi mula popular 2015 dengan 2016 macam tu. Okay, so kotak 2016 kan, so dia dekat-dekat. So bila vape makin popular, kita tengok peningkatan ni 2023 sehingga 5.8% adalah pengguna vape. Ni umur 15 tahun dan ke atas. Dan yang makin membimbangkan, dia guna dua-dua. Rokok pun hisap, vape pun hisap. Ya. Dia selalu masa awal-awal vape tu masuk, dia kata, oh ini untuk berhenti merokok. Tapi sebenarnya dia tidak begitulah. Yang merokok, dia cuba juga vape, so dia end up jadi dua-dua. Perokok dan vape. Ni vape tahu kan? Macam mana boleh tahu? Nampak kat mana? Member hisap? Marah kawan sebelah. Dah kantoi kan kawan dia. Selalu tengok kat mana? Kedai.
Sekarang nampak lagi ke? Ada? Kedai mana tu? Nanti bagi tahu saya kedai mana. Saya suruh pegawai kesihatan daerah turun kat kedai itu. Okay, so next. Okay, tadi yang dewasa, sekarang kita tengok remaja pula. Okay, so remaja, kita ada Adolescent Health Survey bawah NHMS 2017, latest 2022. So next. Oh sorry, undur balik. Sorry, tersilap sebut perkataan next. Tapi kalau kita tengok vape, remaja meningkat sangat banyak. Siapa pernah try? Oh, semua tak nak ngaku. Bahaya ada cikgu, tantang ada mak ayah kat depan. Tak apalah, kalau siapa yang pernah try, dia tak nak ngaku tak apa. Kalau nak ngaku pun saya tak tangkap, tak marah. Walaupun merokok dan vape tu salah bawah umur ya. Nak kena faham lah tu. Tapi menarik tak vape ni? Ui, tak. Ini dah kena ni dah brainwash dah kena brainwash awal-awal Kalau belum terjebak, make sure jangan terjebak lah. Siapa-siapa yang dah terjebak, belum terlambat untuk berubah. Okay, so next. Baik, ini adalah taktik pemasaran industri. Saya tak bawa produk lah. Industri, syarikat-syarikat rokok, syarikat vape ni, dia memerlukan pelanggan baru. Betul tak? Kalau tak, dia jadi tak ada bisnes lah. Jual tak laku. So dia nak, macam mana dia nak maintain bisnesnya atau majukan bisnes dia? So dia kena buat marketing lah. Marketing, itulah. Sebelum ni penajaan sukan. So dia taja sports event, konsert, supaya brand dia tu dikenali. Terus kita nak biasa tengok, so kita rasa macam familiar sangat. Tahu kewujudan dia. And then jual dekat dengan sekolah. Dulu kedai tepi sekolah ada jual rokok vape kan? Ada? Tak ada? Mungkin awak generasi dah baru-baru. Kalau dulu-dulu dekat depan sekolah pun ada jual, tepi sekolah pun ada jual. Kedai lah, kedai. Okay. Sasaran remaja ni dia akan buat, alamak, itulah saya dah saya letak gambar teddy bear, harimau tu. Dia sebenarnya patut bentuk dia lain sikit lah, tapi tak apalah. Harimau tu tidak bersalah. Tapi nak cakap produk-produk ini dicipta dengan rupa yang comel. Cute, comel tak harimau tu? Kalau saya tanya yang lelaki-lelaki yang merokok, rasa dikata comel tak? Tak menarik untuk mereka. Rokers, isap rokok, isap vape, bawa teddy bear. Tak kena kan? So diorang buat produk ini biar nampak menarik, supaya anda semua yang bawah umur ni lah yang tertarik dan beli dan gunalah. Okay? Lagi satu, of course lah harga. Dulu saya rasa murah. Sebelum ada kita punya kawalan, memang bersepah-sepah jual. Murah. Dah lah rupa dia kadang-kadang mengaburi mata ibu bapa, mengaburi mata guru-guru, orang dewasa lah. Dia buat bentuk pen, dia buat bentuk marker.
supaya cikgu tak perasan tu vape. Yeah? Next will be, bukan next lagi. Perisa. Okay. Saya dan tim dekat kawalan penyakit, kami menerima permohonan pendaftaran produk termasuk vape lah. Banyak perisa. Sekarang ada 1,900 lah lebih kurang jenis. Perisa yang pelbagai, yang macam tak pernah dengar pun tiba-tiba wujud. Pernah dengar tak? Perisa teh tarik. Pernah? Oh, pernah, bagus. You all ni macam tak biasa terdedah tapi tahu macam-macam. Teh tarik lah. Saya try cari durian. Ada tak perisa durian? Tapi belum jumpa lagi. Perisa nasi lemak ke? Pernah lah nasi lemak tu dia, tapi dia tak daftar dengan kita, so kita tak tahulah. Pernah dengar lah perisa nasi lemak. Saya rasa dia ambil sambal ke minyak nasi lemak tu ke, masukkan dalam vape tu. Mungkin saya assume je. Dan unfortunately, malangnya Malaysia ni antara negara yang mencipta flavor yang sedap. Antara yang top 5. Kita ni popular sebab tu. Saya rasa malu. Bila kita pergi luar negara, nak bentang pun malu. Sebab kita popular dengan benda yang tak bagus lah. Ya? Alright, dari segi kesihatan kita tahu benda tu tak elok kan. Dan in fact, rakyat Malaysia yang pandai bancuh tu di hire atau diupah untuk ke China untuk buat formula, ajar orang dekat China. Sebab apa? China kilang banyak kat sana. Kilang vape banyak kat sana. Okay, next pengaruh awam ni of course lah. Influencer tahu, artis, siapa artis yang diminati? Awak duduk depan sekali, saya nak tanya. Melayu ke English? Kalau English, Taylor Swift. Taylor Swift. Oh, Taylor Swift. Alamak. Okay, lain lah. Lelaki. Awak rasib lah sebab duk kata. Siapa artis yang diminati? Tak ada kan. Tak tengok mana. Cerita. Awak form berapa? Form tu. Tak ada. Saya rasa tak saya kelas perempuan pula tanya. Awak duduk kat tepi. Siapa artis yang diminati? Ya, saya jarang tengok TV. Saya duduk asrama. Memang tak boleh tengok TV ke duduk asrama? Jarang. So belajar je. Oh, bagusnya. Siapa yang tak duduk asrama? Ke semua duduk asrama ni? Siapa artis yang diminati? Ini korang ni. Bila tanya semua tak tahu. Boleh tanya siapa ni? Ya. Siapa artis yang diminati? Zul Arifin. Oh, Zul Arifin. Zul Arifin. Saya bagi contoh. Bagus disebut Zul Arifin. Okey. Saya nak cakap, influencer ni dia ada pengaruh. Terutamanya kepada orang muda. Saya muda, jadi saya pun terpengaruh. Jadi saya nak cakap, marketing atau syarikat atau industri ni, dia menggunakan influencer ni untuk mempromosikan produk-produk dia. Walaupun bukanlah direct produk, belilah. Tak. Dia buat macam nampak tak nampak macam tu je. Benda paling senang, dia gantung je kat leher. Contohlah, tak kisahlah Zul Arifin ke, Taylor Swift ke, pakai vape, gantung kat leher, nyanyi. Gantung kat leher tapi buat live. Biasa tengok kan? Okeylah tak tengok TV, fine. Tapi perkara itu
merupakan satu kesalahan dan kita pun telah berjaya membawa kes melibatkan influencer dan dia telah mengaku bersalah lah di mahkamah dan bayar denda. So dia macam tu lah dia pakai. Tapi of course lah penguatkuasa dia kena buktikan lah. Alright. Okay. Ni slide nombor berapa baru? Oh, okay. Okay, next. Okay. Sebenarnya teddy bear tu yang gambar belah kiri tu. Macam tu lah rupa vape dia. Ada dekat office saya. Comel. Kalau tengok tu saya ingatkan keychain. Rupanya tu vape. Ini antara awal-awal masa mula popular. Dia keluar bentuk comel-comel macam ni lah. Dia of course lah dengan rupa yang cantik, mainan. Kalau letak dekat beg pun tak perasan, ingatkan keychain. Of course lah perisa dia menarik sebab bila orang yang hisap vape ni dia rasa dia macam manis. Dia tak macam rokok. Rokok kan macam bau busuk kan. Semua tak tahu sebab tak. Ya, you all mungkin tak kurang lah terdedah dengan rokok sangat, tapi vape kan selalu kan tengok. Okey? Dan juga awal-awal dulu dia selalu cakap ini wap air je, dia bukan asap. Pernah tak dengar orang cakap macam tu? Ni tak bahaya, doktor, ni tak bahaya, ini wap air je. Dia claim dia. Cuma apa yang dalam vape tu? Vape kan dia ada banyak dia punya komponen-komponen dia. Of course lah bahan antara kandungan utama dia nikotin. Nikotin ni apa? Dadah. Betul ke? Oh, semua kata betul. Ada yang kata bukan. Ni angkat tangan saja je. So nikotin ni apa? Dia macam dadah lah. Tapi dia kalau ikut undang-undang dia bukanlah dalam kategori dadah berbahaya, tapi dia boleh menyebabkan ketagihan juga. Macam dadah lah, dadah ketagihan. So nikotin pun sama, ketagih. Jadi dulu dia pakai nikotin yang raw, bubuh dalam cecair. So dia kuat. Kalau orang tu hisap, dia rasa sakit tekak. And then dia evolve, dia upgrade. Dia panggil nikotin salt. So nikotin salt ni dia lebih smooth. Dia kurang sakit tekak. So sebab apa dia buat macam tu? Dia nak target orang-orang yang tak biasa merokok. Orang yang biasa merokok, dia okey je. Sakit tekak tu dia memang nak rasa tu. Rasa strong tu. Tapi orang yang baru, tak biasa merokok, dia akan rasa tak sedap lah vape ni. So dia ubah suai dia punya formula dia. Supaya orang-orang yang tak biasa rasa sedap dan akan terus vape. So adik-adik ni lah sasaran dia. Make sure kena ni, jangan terpengaruh. Alright. Dia ada lagi volatile organic compound. So ini semua bahan-bahan berbahaya dalam cecair. Apabila bahan tu dah berbahaya, dia dipanaskan, dia akan ada chemical reaction. So dia akan menghasilkan bahan yang lain pula. Okay. Dan juga bahan-bahan yang boleh menyebabkan cancer. Dipanggil carcinogenic substance. Right? Then logam berat. Logam berat ni dia wujud sebab vape kan dia ada komponen yang metal. So dia akan larut dalam cecair dan bila sedut, masuklah logam-logam berat tu dalam badan. Ada yang cakap, doktor, dalam vape ni mana ada bahaya? Dia letak bahan perisa makanan, bahan untuk buat kek.
Pernah tak dengar tu? Okey. Nanti kalau ada orang nak promote, mungkin dia akan cakap benda tu lah. Selamat ni bahan-bahan buat kek je. Okey, yelah. Selamatlah sangat. Tapi bahan yang dikatakan untuk buat kek tu, kek untuk apa? Makan kan? Tapi kalau vape dia masuk ke perut ke masuk ke mana? So selamat ke? So sebab itulah janganlah dengar membuta tuli apa-apa kenyataan yang diberikan, especially orang yang nak melariskan produk dia lah. Alright? Okay, so next. Saya rasa ni agak detail tapi macam inilah saya ringkaskan. Okay. Tadi kita sebut pasal nikotin, betul tak? So nikotin tu apabila disedut, dia dalam masa 10 saat dia akan sampai ke otak. Dia sampai, dia akan lalulah salur darah. Kan paru-paru kan banyak salur darah kan, dia akan lalu jalan sampai ke otak. 10 saat je, tak lama pun. So bila dah sampai tu, dia akan trigger penghasilan hormon dopamin, nama dia. Ada ke nak bagi anak nanti nama dopamin? Hormon dopamin ni buat apa? Ni semua doktor-doktor ni kalau tak boleh jawab ni, tak tahulah. So dopamin ni dia menyebabkan kita rasa best, kita rasa shock, kita rasa relax, kita rasa macam lagi tenang pun ada. Kita rasa excited, euphoria kita panggil. So dopamin ni bukan nikotin je. Katakanlah awak dapat cemerlang nanti SPM semua A, gembira tak? So ada dopamin action dekat situ. Tiba-tiba dapat duit 1 juta, doktor. Dapat duit 1 juta. Meloncat-loncatlah doktor. Gembira, saya pun gembira, loncat-loncat juga. 1 juta. Siapa nak bagi kan? Tapi itulah action dia. Dia bila dia akan memberikan rasa gembira, rasa happy, rasa excited, seronok. Tetapi dalam tempoh yang tak lama, nikotin tu dia akan turun. So bila nikotin turun, dopamin pun turun. So bila turun jadi apa? Rasa nak lagi. Betul? Oh, kalau nak 1 juta tak cukup, nak 1 juta lagi. So, apa yang dia buat? Buat apa? Hisap lagi. So, sampai bila nak hisap? Sampai mati. Sampai mati mungkin. Sampai apa lagi? Apa dah? Sampai ada kesedaran, alhamdulillah mendapat hidayah. Sakit. Saya nak sebut sakit, okey dia dah sebut sakit. Lagi? Sampai apa? Sampai habis. Sampai bertaubat. Okeylah, mendapat hidayah lah Okey. So tadi kita dah cakap, dia sakit, dia mendapat hidayah, dia mati. Betul tiga-tiga tu. Tapi yang mana paling bagus? Mati. Mendapat hidayah lah. Sampai mati pula. Okey, jadi cycle ni akan berterusan. Maksudnya sebab tu kalau perasan, okey, siapa ada mak ayah merokok? Mak, ayah, ada mak tak? Tak ada Alhamdulillah lah. Sebab saya pernah jumpa mak yang hisap vape. Saya rasa macam so ayah merokok. Ayah bagi tak merokok anak-anak dia? Ke dia tak kisah? Awak hisap rokok ke? Awak hisap vape ke? Tak apalah, hisap lah. Ada tak?
Tak ada Saya percaya ibu bapa yang waras, dia tidak akan sanggup tengok anak dia merokok. Tapi kalau awak dah dewasa nanti, 18 tahun, ayah marah lagi tak? Marah juga? Inilah maksud saya, ayah yang merokok lah. Ayah tak merokok, lain. Rasa kalau awak dah besar, dah habis sekolah, awak merokok, ayah marah tak? Marah juga? Okey. Tapi mungkin boleh tarik ayah untuk berhenti. Okay. So basically, tak apalah, ayah memang dah decide untuk merokok, tak apalah. Kalau awak boleh nasihat untuk berhenti, lagi baik. Tapi end up tadi 3 kan? Bila akan stop tu? So kalau boleh mendapat hidayah tu lah option yang paling baguslah. Panjang saya ni, habislah, tak sempat habislah slide saya ni, Prof. Okay. So cycle tu kita kena stop yang dopamin ni. Sebab bila, saya nak cerita sikit sebab untuk orang muda. Kalau orang yang tua macam saya baru nak isap vape sekarang. Katakanlah contoh, saya tua ni barulah rasa teringin nak isap rokok ke vape ke. Efek dia boleh sama, dopamin release dan sebagainya. Tapi kalau orang yang muda ni, remaja, budak sekolah ni, lain dia efek dia in long term. Sebab you all punya otak masih lagi berkembang. Sampai umur mungkin dalam 23 tahun, 25 tahun mungkin baru stop. So masa otak berkembang dan dia pun isap rokok, isap vape, dia punya perkembangan otak tu dia akan terjejas. Dan dia boleh menyebabkan ketagihan yang lagi dahsyat. Sebab dia dah macam embed, dia dah macam sebati. Masa dia berkembang tu, dia dah terekspos dengan all this pathway reaction ni. Dan dia lagi susahlah nak berhenti. Bukan tak boleh, boleh, tapi lagi susah. Saya bagi contoh, sebelum ni saya bagi contoh dadah. Sama, dia daripada muda, dia dah lama berhenti, 20 tahun lebih. Tapi dia ada time dia akan rasa rindu kan benda tu. Sebab dia dah, otak dia dah terbiasa, dah terdedah dalam tempoh yang lama. Ya, sebab itulah ada orang cakap, tak apalah, saya try sekali je. Doktor, saya try sekali je, mesti tak ada masalah punya. Salah tu tanggapan itu. Ya, ingat, sekali terjebak, merana selamanya. Muaz? Motor Muaz. Dr. Muaz. Right, okay. So next. Okay, so ini dari segi efek lah. So tak sah lah kalau doktor tak cakap pasal efek. Dulu kita cakap banyak tadi pasal paru-paru kan. Kesan kepada paru-paru. Pernah dengar EVALI? Electronic Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. Nama penyakit dia. So antara komplikasi utama acute disease adalah EVALI. Dekat Malaysia ada tak kes ni? Ada? Ya? Ya ke? Ada? Tak ada? So ada ke tak ada? Rasa-rasa ada ke tak ada? Tak tahu? Ada? Tak ada? Ada? Pernah tengok? Pernah tengok berita? Tak, dah tak. Okeylah, yang tak tengok TV tu dia tak tahulah kot. Tapi dia tengok handphone kan, TikTok, semua tu. Okay. So EVALI ni dekat Malaysia ada. Kes yang pertama adalah budak sekolah, 17 tahun, di Labuan, pelajar cemerlang harapan sekolah. Dia try vape dan dia dapat komplikasi sesak nafas, terpaksa masuk hospital, masuk ICU. Dia tak boleh ambil SPM pada tahun itu.
Tapi saya rasa sekarang ni mungkin dia dah better lah, improve lah. Tapi dia punya kesan tu kita tak tahu. Of course lah it varies. So e-valid adalah salah satu komplikasi utama penggunaan rokok elektronik atau vape. Kena ingat tu, jangan jadi sebahagian daripada statistik. Okay. Lain-lain, oral health. Okay, ni gigi. Doktor gigi, saya boleh tanya kan? Pernah jumpa tak kes? Dia isap vape, dia jadi dapat oral punya problem. Ke tak tanya? Tanya tak patient-patient yang datang? Ada tanya? Sebab saya rasa merokok is one of the main history yang kena tanya lah kan untuk oral health. So untuk itu memang one of the complication adalah masalah kesihatan oral lah. Mungkin dia dapat ulcer, inflammation, bengkak dan sebagainya. Ke tak jumpa doktor gigi? Ada jumpa doktor gigi kan? Sebab apa? Terpaksa. Doktor gigi datang sekolah. Kalau tak datang sekolah tak pergi kan? Takut ke jumpa doktor gigi? Tak takut. Siapa yang takut? Saya takut jumpa doktor gigi. Sebab dia banyak bunyi kan, mesin dia. Okey, tapi itu bukanlah alasan untuk tidak berjumpa dengan doktor gigi. Alright, okey. Lain adalah jantung. Okey, ini kajian memang menunjukkan ada efek pada jantung dan juga sistem pencernaan perut. Okey. Ada banyak lagi data tapi saya tak tulis semualah. Okay, next. Okey, so dulu kita ada rokok je. Untuk orang kalau di kesihatan kita nak kawal, nak lawan, rokok je lah. Tapi sekarang dah ada masalah baru, vape ni lah. Dan vape ni sekarang digunakan untuk penyalahgunaan dadah atau bahan terlarang. Pernah dengar tak kes? Ramai tahu budak bawah umur, budak sekolah yang end up dekat hospital sebab sawan lah, tak sedarkan diri. Bila tanya, ada orang bagi try vape. Bila tanya, adik-adik beli kat mana? Oh tak beli, ada orang bagi suruh try. Pahang banyak kes lah. Saya rasa last year banyak. Sampai saya punya team minta buat meeting dengan polis. Okay. So inilah, maksud saya jangan dedahkan diri kepada situasi seperti itu. Tak beli tapi orang bagi try. Try lah, sedap. Tapi dalam tu mungkin ada bahan terlarang, mungkin ada dadah. Okey, tak pasal-pasal, terjebak pula. Dapat masalah baru. Okey. Next. Of course dari segi overall orang KKM ni tak boleh larilah daripada kesihatan. So kita ada aktiviti banyak untuk population health, prevention, kawalan dari segi undang-undang, penguatkuasaan undang-undang, pendidikan kesihatan, berhenti merokok dan juga research and monitoring, surveillance yang saya cakap tadi lah, kajian. Alright, okay, next. Okay, so saya kena sentuh sikit pasal akta. So kita ada Akta 852, Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024. Kita warta kuat kuasa 1 Oktober 2024, fully enforced 2025 1 Oktober. So akta ni buat apa? So saya boleh cakap pasal orang belum dewasa. Orang belum dewasa maksudnya berumur bawah 18 tahun. Ni semua bawah 18 tahun kan? Yang atas 18 tahun? Ni yang kat depan ni. Okey. So yang bawah 18 tahun, satu, anda tidak boleh merokok atau menggunakan vape sama sekali. Ia menjadi satu kesalahan. Yang kedua, tidak boleh beli. Tak boleh beli rokok, tak boleh beli vape. Yang ketiga, orang tak boleh jual lah kepada orang belum dewasa.
Ada lagi lain? Kita ada larangan pameran. Kalau dulu rokok ni boleh display dekat kaunter. Tahu kan kalau macam pergi kedai runcit ke 7-Eleven, dia boleh nampak rokok banyak kat belakang. Kita panggil dia power wall. Kita tak rasa macam benda tu, kita rasa macam benda tu biasa je kan? Tu semua marketing. Syarikat membayar kedai tu untuk letak produk dia kat situ. Dia bukan free So, kita buat akta, kita kata dah tak boleh display. Larangan pameran. So, dia orang semua kena tutup. Kalau ada yang tak tutup, kena bagi tahu saya. Kita pergi saman kedai tu. Alright? Okay. Lain, online. Okay, online pun satu masalah. Penjualan online. Memang kita dalam banyak, dia proses dia panjang sikit lah untuk tindakan undang-undang ni. Dan kita memang libatkan dengan SKMN untuk bantu. So akta ni dia kawal 3, kita kategorikan 3 produk utama. 1, produk tembakau. Produk tembakau ni apa? Rokok. Cerut, tahu cerut? Ya memanglah, ni Dr. Aina tahu cerut. Dia memang hari-hari sedut cerut. Bukan, maksud saya bilik dia tu penuh dengan produk merokok. Saya masuk pening. Saya kata, bawa apa ni? Oh, rupanya produk sebab kita beli untuk sampel, untuk buat education, untuk belajar produk ni orang ni macam mana rupa dia. Sampai macam tu sekali. Habis duit. Dr. Aina tak tahu berapa ribu lah duit dia habis beli. Sebab nak kaji, nak belajar, nak faham produk ni. Sebab syarikat ni, dia pandai. Dia akan cuba manipulate undang-undang kita. Dia buat macam tu lah, buat macam ni lah. Sampai kita tak pernah terfikir pun dia buat. Alright? So, tembakau lerai tahu kan? Kalau tak tahu lah zaman you all ni nenek-nenek kan dia gumpal tembakau, dia letak kat mulut. Dia sedut nikotin tu. Dia tak keluar asap lah ya. Alright? Dan kita ada smoking substance, cecair rokok elektronik. Dan lagi satu adalah substitute tobacco product. So substitute tobacco product ni adalah selain daripada tembakau, tapi dia guna untuk merokok. Pernah dengar tak? Dia guna daun teh, dia guna daun nipah, dia guna benda lain lah selain daripada tembakau. Tapi memang untuk merokok lah, bukan untuk kunyah-kunyah lah. Kalau kunyah daun teh, salah ke? Tak salah. Okay, pandai. Alright, so kita ada 28 kawasan larangan merokok. So siapa-siapa yang merokok, silalah merokok di mana saja anda suka, kecuali di 28 kawasan yang kita telah wartakan. Okay? Oh, lagi satu, kita ada buat larangan penjualan 40 meter daripada sekolah. 40 meter tu kalau kita buat 10 kilometer patutnya. Okay? Okay, so next. Dah nak habis dah masa saya ni. Okay, next. Okay. So, tadi saya sebut pasal statistik. So, kita kena ingat, walaupun 19% saja yang merokok, tapi sebenarnya kita cuba melindungi majoriti, iaitu bukan perokok pun. Ya? Kita kena ingat, kalau kita di kementerian, polisi yang kita cuba buat, of course lah yang merokok tu kita cuba bantu. Tapi yang tak merokok ni lagi kita kena pastikan mereka ni dilindungi. Alright? Samalah yang sama juga dengan yang vape ni. Yang saya cakap pentingnya daripada muda ni kena pandailah jaga diri, pandailah pilih kawan. Okey, siapa ada girlfriend?
Tak, saya tanya ni ada sebab. Bukan saya nak pergi tolong masukkan meminang ke tak. Sebenarnya ada kes, saya nak cakap ada kes boyfriend dia umur 16 tahun kalau tak silap. Girlfriend dia umur 14 tahun, something like that lah, saya tak ingat lah detail. Boyfriend dia bagi vape dekat girlfriend dia, suruh isap. Dan vape tu disyaki mengandungi dadah. So girlfriend dia tu end up dekat hospital. Dia tak, girlfriend dia end up dekat hospital. Okay, so kena hati-hati pilih kawan, pilih boyfriend. Itulah maksud saya. Yang lelaki ni pun tak tahulah nak cakap. So kena pandai jaga diri masing-masing. Boleh? Okay, next. So my last slide will be statistik ni bagi kita understanding on the current situation. Mungkin memberi amaran kepada kita apa yang sedang berlaku dan akan berlaku. Dan data-data ini membantu kita untuk membuat dasar-dasar polisi kesihatan yang lebih baik. Of course lah, perlindungan yang saya cakap tadi, our role is to protect the health of the population dan juga melindungi masa depan, especially golongan muda lah. Okay, so saya rasa that is my last slide. So cuba dalam kotak tu, behind every statistic is a real person, behind every policy is an opportunity to save life. Right, so saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Nurhaliza binti Zakaria atas ucapan sesi pleno sebentar tadi. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, sekarang akan dipancarkan QR bagi bukti kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bagi sesi pleno yang pertama. Peserta-peserta yang berada di bahagian belakang dewan boleh scan di TV yang disediakan di bahagian kiri dan kanan dewan. Baiklah hadirin dan hadirat sekalian, majlis diteruskan lagi dengan